Hey, what's up guys? Dah ada dessert untuk hari raya belum? Kalau belum, jom kita buat kek coklat kukus. Cara dia senang je. Korang ambil 1,5 cawan tepung gandum, setengah cawan cocoa powder, setengah sudu kecil baking powder, setengah sudu kecil bikarbonat soda dengan setengah sudu kecil garam, and then tambah 1 cawan gula. Okay, next kita perlukan margarin Adela. Margarin Adela ni sangat sedap makan dengan semua benda. Nak letak atas roti bakar boleh, nak guna dalam biskut raya boleh, nak guna dalam donat pun boleh. Tapi hari ni kita guna untuk kek coklat kita ni lah. So kita cairkan 4 sudu margarin Adela ni, and then kita letakkan ke dalam kita punya adunan tepung tadi tu. Lepas tu korang tambah 1 biji telur, 1 sudu kecil esen vanila, setengah sudu kecil serbuk kopi yang instant tu, dengan 1 cawan susu cair dalam tin. Lepas tu korang kacau-kacau sampai sebati dia punya adunan ni, yang bolehlah tuang ke atas loyang. Kalau nak pakai loyang kat dapur boleh, ataupun nak lagi senang pakai bekas macam orang jual kat kedai ni. Korang ketuk-ketuk sikit bagi keluar bubble kat dalam, and kita ready untuk kukus. So untuk kukus ni, make sure korang alas dengan something ke atas lah. Yang ni aku guna aluminium foil sebab kita tak nak air kukusan tu jatuh ke dalam kek. So ini korang kukus selama setengah jam, and siaplah kita punya kek yang kembang cantik ni. Ok, untuk coklat ganache pula, kita cairkan 200 gram semi sweet chocolate, 1 sudu margarin Adela, dan tambahkan garam dengan serbuk kopi sikit je, and then korang tambahkan 1 cawan susu cair dalam tin. Kacau-kacau, siaplah kita punya coklat ganache ni. Dia tak pekat pun, dia cair sikit, lagi sedap. Lepas tu kita boleh tuang ke atas kita punya kek coklat tadi. Makan dia punya rasa chocolatey, fudgy, lembut, moist kat dalam tu. Memanglah sedap. Kek tu very moist, very padat kat dalam. Kita letakkan coklat ganache kat atas, dia complement each other. Ni korang boleh buat berbekas-bekas untuk makan open house hari raya nanti. Okay? Korang jangan lupa try, and selamat hari raya.